Hello? Halo. Hello? Hello? Halo. Aisyah ada, Aisyah? Tak ada siapa ni? Ha? Siapa ni? Ni bukan nombor dia? Ni siapa? Tak ada nak cakap dengan dia. Aisyah ada? Tak, ni siapa? Tak ada nak cakap dengan dia. Dia ada ke tak? Tak ada, tak ada. Awak cakap bagi. Saya ni siapa? Tak, saya nak cakap dengan dia je. Tanyalah. Ha? Tanyalah apa dia? Tak, saya nak cakap dengan Aisyah Ibrahim je. Yelah, ni siapa? Encik ni siapa? Tak, sekarang awak tanya saya. Awak telefon saya. Saya lah tanya awak siapa. Yelah, tapi saya nak cakap dengan Aisyah. Saya tak nak cakap dengan Encik. Ya, astagfirullahaladzim. Encik ni siapa? Encik ni siapa? Sekarang ni encik yang telefon saya. Encik kenal diri dulu lah. Saya memang kenal dia. Dia pun kenal saya. Tapi saya tak kenal Encik. Sekarang ni saya kenal dia. Awak siapa? Encik kenal dia. Dia siapa? Encik siapa dulu? Saya tanya. Encik ni siapa? Encik siapa? Saya nak tahu Encik siapa. Encik siapa? Saya pun nak tahu encik ni siapa. Dia bagi saya nombor ni. Encik ni siapa? Tak, saya siapa-siapa pun tak apa. Tapi Encik siapa? Saya siapa-siapa pun tak apa. Encik siapa? Cik, saya nak cakap Ya, dengan saya. Aisyah. Apa masalah encik? Tak, Encik apa masalah Encik pula? Apa masalah saya? Masalah saya nak tahulah encik ni siapa. Yalah, Encik ni siapa? Boleh cakap, tapi encik kenal dia. Encik ni siapa? Saya kawan dia lah. Lah, kawan ni siapa? Tapi Encik ni siapa? Encik ni siapa? Saya nak tahulah encik ni siapa. Saya ada hal penting nak cakap dengan dia. Awak cakap lah. Saya pun hal penting juga. Kalau awak cakap dengan saya pun hal penting juga. Okey, saya nak tanya esok dia free tak? Kenapa? Saya tanya je. Itu. Encik ni siapa? Saya nak tahu juga kalau saya beritahu dia pun, encik ni siapa? Yelah, saya nak tanya dia free ke tak. Yang Encik ni siapa nak tanya saya balik. Bagi tahulah Encik siapa. Lah nak jerit-jerit lah. Dan telefon tu boleh lah dia. Habis tu? Habis tu? Sekarang nak macam mana? Lu ni siapa? Lu siapa ber? Siapa? Lu Lu ni siapa siapa? dengan Aisyah? Apa hal? Gua siapa-siapa pun tak apalah. Sekarang ni gua nak cakap dengan Aisyah bukan dengan lu. Alah, lu siapa nak cakap pun? Alah, lu siapa? Lu ni siapa? Gua siapa lu jangan tahulah. Lu tu siapa? Gua tanya siapa? Gua pun tak tahu gua siapa. Masalah habis tu lu nak jumpa? Jumpalah, jomlah. Okey, jom, tak ada masalah. Kat mana? Lu cakap kat mana? Lu ni siapa? Lu siapa? Tanya gua apa siapa? Lu siapa? Lu telefon gua, lu tanya gua siapa? Alah, Aisyah tu siapa dengan lu? Biar Aisyah siapa dengan lu? Gua tanya dulu. Lu jawab dulu. Lu kenal diri lu dulu. Lu dengan lu siapa? Lu nak marah-marah gua ni kenapa? Sekarang lu yang kau hajar dengan gua. Lu siapa, be? Okeylah. Gua apa hal? Gua nak cakap sekarang Awak cakap lah. Gua nak ucapkan selamat hari jadi dekat lu 24 hari bulan ni. Lu punya Astagfirullahaladzim. Ni mesti. Gua Faizal Ismail daripada Hot FM. Aku dah agak dah ni. Memang kena pegang hangit ni. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lu langsi. Imran Musa. Ya, saya. Alamak. Gua kena panggil langit. Bye. Aduh, astagfirullahaladzim. Sorry ya bro. Gua tahu lu esok nak pergi bercuti dengan dia kan. Alamak, masuk radio lah. Alamak. Astagfirullahaladzim.